Assalamualaikum. So hari ni Ani nak buat video. Kali ni Ani akan buat video apa nak buat ni? Video comeback balik YouTube dah ni. Lama benar dah tu buat YouTube. Ani ramai orang rindu ke Ani lah. Nak tengok video-video kat YouTube dah ni ke apa semua. Dalam episod kali ini Ani akan apa dari cerita pada ini Ani akan cerita apa mutu biru hari ni. Ni ada mutu biru. Welcome back to my YouTube channel dah ni. Sawak yang nonton subscribe lagi, tolong subscribe deh. Apa-apa kita nak tunjuk mutu biru ni. Asas istilah yang mutu biru ni siapa beli berapa ya. Beli ke apa, aku cerita dalam video ni. Apa-apa kita layan intro dulu. Kita musim-musim kemarau, musim-musim ketujuh ni, kita akan cerita sikit lah. Kalau sawak dengan bunyi hujan, bunyi air, tak seorang ambil iktibar. Dengar je yang cerita pada hari ni. Dengar je yang cerita pada hari ni. Dengar je. So, hari ni dah, video kali ini Ana akan cerita A to Z. Apa mutu biru ni? Siapa dah? Hari ni boleh beli berapa yang mutu ni? Ana akan cerita A to Z. Awak nak tahu, awak tengok dalam YouTube dah ni, dan Dani Videographer. Awak follow Dani Videographer, Miza Neo by Gagal Street. Awak guna follow. Ana akan tok di ni. Awak follow deh. Ni awak tangan lain ni awak follow belakang. Follow dekat Facebook dah ni Dani Videographer. Facebook ni Dani Videographer. Jom, let's go. So, hari ni di sebelah ni, di sebelah kanan dah ni ada sebuah mutu. Mutu ke apa ni? Ni EX5 drink warna biru. Tak tahu tahun berapa, keluar dari mana. Tapi mutu ni adalah mutu yang kata restore. Ni orang kata apa? Original restore. Original belakang ni semua original. Tapi adalah kulit air tukar sikit-sikit. Seperti segenar kiri kanan ni ada tukar lah. Dah. Lepas tu nak kasih awak ni. Ni lampu yang ada di sebelah ni putih nak tunjuk tangan ni. Mana orang nak dapat ke? Mana orang nak dapat ke? Ni segenar dah. Ni nak dapat kat sini. Kau orang kat custom. Dah. So mutu ni Dana akan dapat ni. Semua yang nak beli. Dan cerita lah nanti nak cerita. Mutu ni adalah Dani nak ucapkan terima kasih pihak MyFilm Afiq. Bukan lah organizer Mak Motor Day dan orang kata bos MyFilm. Ni ada beli MyFilm. Siapa tahu tak ada beli MyFilm. MyFilm tu adalah air freshener untuk kereta. Boleh pakai di bilik, boleh pakai di tanda, boleh pakai di luar tamu, boleh pakai belakang. So MyFilm ni adalah kalau awak ada aircon rumah, sedap bang. Kalau ada kipas tu, tak bang mana lah. Boleh kata kau bang sedap. MyFilm ni adalah bau yang mewah. Hotel mewah. Dan ada beli sebotol. MyFilm ni brand baru. Afiq ni orang Kelantan, duduk di Pasir Mas. Kalau awak sampak Afiq owner Mak Motor Day dan kata-kata organizer Mak Motor Day, awak guna ni mutu ni dan dapatnya dia beli ni. Awak 202 ni dia nak beli pulak ni. Bagi legend ni. Bukan mutu lah. Pulak tahun depan ada lain nak beli mana-mana. Awak guna beli. Pergi kat TikTok dah ni, awak beli. Dah. Awak pergi kat TikTok dah ni, awak beli. Dah. TikTok ni ni. Ada tak kau buat lain tak dah. Awak follow, awak beli. Dah. Bantu lah ni, bantu. Kalau awak nak mutu sebenarnya ni, awak beli. Kalau ada rezeki awak, setiap awak dapat mutu-mutu ni. Dah. So, ni boleh dapat ni dari skrin dah ni. Hari tak khabar masa ya umum dah ni. Ya, ada benda ni.
Ani akan kata tak khabar. Lagi dah masuk lah video yang bagi atas mutu. Bahasa Jawa umum tu tak khabar belum lepas tu. Lepas tu yo Allah. Yo tak repair kat yo soluh gitu. Tak nampak mana yo kena typo kan. Yo soluh gitu kamu. Ni pun syukur alhamdulillah lah. Kerana saya awak doa kena ni, dah doa saya awak. Saya awak kena doa. Biar ni murah rezeki. Dah mutu ni adalah ni gua sikit lah. Nanti dah cerita sikit lah. Video ni panjang sikit. Aku cerita sikit. Tapi yang ni tukar apa ni tukar deh. Awak ni ngabung sang lagu mana dan akan bab. Panjang lah sikit pasal awak ni. Dan nak cerita dulu. Awak mana nak beli for view, boleh beli for view. Dah. Harga dia cek beg kuning. Tak ada cerita dah. Dalam ni. Harga dia cek beg kuning. Berapa ya? Ni beli di cerita dekat cerita ni lah. Lepas tu, ni Noyak ke awak. Memang kata dalam hidup ni tak ada tu. Baik tu. Dalam hidup ni tak ada tu. Banyak mana lah ni tu. Lagi perfume. Ni join. Siapa lagi pernah hari join. Tak boleh satu rambut. Contohnya Kaide cahaya hotu. Siapa nak beli kereta terpakai murah harga pasar raya, bukan harga pasar raya, harga semalam. Honda atau Honda ada jual belakang. Tak jual awak CB itu. Dia beli basuh kereta tu kan. Cahaya kata buat tayar ke apa semua. Tak boleh. Kalau tak boleh naik IC. Tak V8 tak kawan. Dia boleh kan? Lepas tu nak kasi awak. Kalau awak nak ni ramai awak kata kalau awak nak motor gini awak pergi cari kedai. Lambat kedai motor ni awak buat. Awak nak beli awak gila. Ngecak. Pergi kedai cak kan awak cak. Ni motor ni. Lepas tu ramai orang tanya kat komen lah. Dua orang komen kat TikTok lah ni. Ramai yang jual lah 4K jual. Setmu. Tahu tak setmu? Nak ke setmu? Ni motor lah ni nak boleh motor biru ni EF Ring ni. Ni. Baca ni. Baca ni. Baca sendiri. Mana mulut mana baca. Ni tak marah. Baca sendiri ni. Nak boleh motor EF Ring ni. Ni EF Ring ni. Ingat mudah nak beli. Ingat boleh. Mujar ribu ni sekian ni. Mudah sedap aja. Jual kita dah be. Habis jual kita be. Mu nak seliku kau nak kena tak. Ingat ni aku ni mulai lari ni boleh motor ni tak keluar duit langsung. Ni motor ni nanti boleh ni jauh betul gua ni CB dari Masium. Jangan awak nanti lemah sangat deh. Loh. Nak suka. Habis kita nak motor sebab mana jual motor sebab habis ada. Ingat ni boleh tak? Aku buat berapa ada. Habis kat 300 apa 200 setengah aku habis. Buat saja. Tukar dapur, tukar Zu, tukar segenar kiri kanan, dapur belakang. Sound kat si pang. Saya kata ni akan kata apa? Payung sound lagi. Dah. Untuk surat lagu tu lah. Munda usaha sendiri lah. Hijau. Usaha sendiri. Nak boleh motor ni ingat mudah ke? Tak ada kedai motor gini. Warna biru gini. Ada buruk. Memang original satu patah original. Tapi mak darah ni dia cerita kan aku tak nak ada motor murah ni. Motor ni yo bagi resto kan biasalah bagi resto. Sikit anak star. Itu apa kerah. Pada minyak yo pasal jatuh pun penuh. Tak naik banyak kan. Bagi kuat habis minyak. Tinggal banyak ni minyak. Mak dah nak pergi beli kuih dari kampung ni lah. Siapa ajar mana? Apa? Apa? Dia pergi beli pulut kuih siapa kat kedai sate ni? Apa pula? Lagu tu. Ni motor ni EFI ni. EFI ni. Tengok ni lapu lah gini dah. Ada saya mula begini. Lah. Saya ingat nak boleh EFI ni ingat mudah. EFI ni nak boleh ni payah. Tak ada jual biru kedai jual warna merah hitam mana hitam. Kedainya hitam mana hitam. Warna biru gini jarang orang naik, jarang. Kali ni motor ni baru lagi tak naik lagi motor ni. Baru sipek kata sipek ke.
Lagi ada tu. Maya kita join sekali. Datang lepas. EFA member. So nak lori lah. Nak EFA member. Kau tak si kemenangan. Kau tak si jadi popo demo. Kalau nak pergi EFA member kau gapo-gapo kau tak pergi dah. Kau takut. Kau tak nak mana kalau tu. Kalau ada buat event jatuh-jatuh ni, besok-besok ni kau pergi lah. Kalau tu kau tak pergi lah. Dah. Mungkin aku ni lah dapat dia. Dapat lagu ni aku cerita lah. Jom. Kita akan tunjuk satu-satu gapo yang tukar dah. Gapo yang tukar, gapo yang Nani buat. Rank tak tukar lagi, rank tak tukar lagi. Rank original lah, rank Didi. Jom. Let's go. Kita apa ni? Tunjuk. Okay, sekmu. So, hari ni yang lain tukar adalah lampu depan. Lampu depan warna putih lah. Warna putih yang tukar. Warna putih. Awak tengok bola lampu dia tu orang lain dah. Nampak yang lain tu. Boleh nampak tu. Lain dah. Segenap lah tukar. Tukar belakang. Mana ni? Kita tengok ni. Dah. Meta original. Meta original. Cermin apa yang tukar dah. Original ni pancing apa yang tukar dah ni. Dah. Dah buat tukar dah. Ni lampu segenap. Lampu segenap je gini. Ni tukar dah. Dah tukar dah. Tukar dah ni. Awak boleh tengok dah. Awak boleh tengok. Boleh tengok ni lagu mana. Dah. Sebab tukar dah ni. Sebab tukar dah. Buat dah lah. Ni. Ni mutu ni lampu belakang. Lampu segenap belakang. Apa ni. Dah. Lagu mana pun. Boleh tengok lah. Tak ada gapo pun tukar. Tak ada gapo pun benar tukar. Tukar lampu. Ni lampu ni. Lampu berik. Lampu berik. Dah nak dengar tak? Lampu berik tu bona kau kelip-kelip je. Aku rasa awak nak tahu jugalah. Kau nak tunjuk. Kita tunjuk sikit dah. Tunjuk. Ni lampu dah. Ni lampu dah. Ni lampu dia. Nak dengar sound tak? Dengar sound tadi sound sikit bunyi sound je. Jom, let's go kita dengar sound. Okey, siap awak. Ready belakang. Ready. Siap awak ready belakang. Kita akan apa? Payung sound. Okay, Assalamualaikum. Siapa dah kita dekat Jetih. Ni dia rumah dia. Yang mana dah dapat botol ES5 Grand Pass main sini. Dan bebas untuk tukar nama selalu. Agak sudah. Siapa tukar nama selalu? Okey, ni kita tengok. Ni lah pemenang untuk motor ES5. Adik ni umur 19 tahun kalau gitu. Baru umur 19 tahun. Rezeki dia deh. Mari kita tanya adik ni. Dia rasa lagu mana? Dek boleh aja. Rasa lagu mana? Rasa debar. Rasa happy. Rasa seronok . Tak suka nampak motor ES5. Ingat aku tak boleh dah. Ada. Okey, yang mana tak beli lagi My View. Okey, My View ni adalah bang yang hotel mewah. Siapa tak beli lagi My View, beli sekarang di beg kuning.